Kenapa kita kena kumpul MCP sebanyak yang boleh? Ada lagi kan yang masih nak jual, ada lagi kan yang masih nak jual MCP tu masih lagi ada dalam grup tu, ada masih lagi nak jual, masih lagi nak jual kan? Sebab mereka masih tak faham lagi. Mereka masih lagi tak faham kenapa MCP ni kalau boleh kita jangan jual lah. Okay. MCP hari ini bersamaan dengan Bitcoin tahun 2010. Anda faham tak? Anda faham tak ayat ni? MCP hari ini bersamaan dengan Bitcoin tahun 2010. Anda tahu tak Bitcoin tahun 2010 berapa harga Bitcoin pada tahun 2010? Siapa tahu? Siapa tahu harga Bitcoin pada tahun 2010? Siapa tahu harga Bitcoin pada tahun 2010? Ada tak siapa tahu? Ada tak siapa tahu? Berapa harga? Ada tak siapa tahu? Kalau ada, tolong tulis kat komen. Berapa harga Bitcoin pada tahun 2010? Anda rasa-rasa berapa? Dua keping pizza tu harga dia 10,000 Bitcoin, Cik Noh. Dia saya nak ni dalam bentuk duit lah, dalam bentuk ringgit lah. Dalam bentuk dolar pun tak apa. 3K, 10 dolar. Tak tahu. 0.0001 dolar. Tak tahu. Okey, Bitcoin ni sebenarnya diasaskan lah, dilancarkan pada tahun 2009. Akhir 2009 lah lebih kurang macam tu. So harga pada tahun 2010 tu bersamaan dengan harga MCP sekarang lah. Okey. Masalah yang ada sekarang adalah ramai tak faham kenapa kena kumpul MCP. Tu sebablah mereka masih lagi nak jual. Sebab takut MMC tutup lah, takut MCP tak laku lah, takut MCC tak jadilah. Macam-macam lah alasan mereka untuk jual kan. MMC tutup, MMC nanti tak boleh keluarkan MCC lah. Semuanya macam tu. Okey, semuanya takut. Okey. Masalah yang ada sekarang, ramai dapat MCP terus nak jual sebab nak cashkan dapat cepat RM. Ramai tak buat network dengan macam-macam alasan lah. Jadi MCP yang masuk pun sikit je. Hasilnya hanya dapat duit belanja, bukan harta. Contohnya anda hari ni, anda masuk $1,000. Okay, sehari lebih kurang dapat $2, $3 macam tu lah sehari sekarang Okay, kalau senang-senang sehari lebih kurang dapat dalam RM10, RM15 macam itulah. Kalau anda join yang $1,000. Sebulan anda dapat lebih kurang dalam $300-400 macam itulah. Kalau anda join yang $1,000 lah. So cukup sebulan $1,000, cukup sebulan dapat $100 jual. Cukup sebulan $100 jual. Maksudnya kat situ anda hanya dapat duit belanja je lah. Anda hanya dapat duit belanja, maksudnya duit makan, minum dan sebagainya. Itu saja. Tapi anda tak boleh jadikan ianya sebagai harta. Betul tu takut pasal banyak yang dah kena scam. Ya, MCP, NCC dan GPS tu adalah harta. Okey. Sebab tu saya cakap tadi, kalau contoh anda nak menjual MCP tu, contohlah sekarang ada nak menjual MCP, anda memang boleh dapat duit untuk buat belanja lah. Contohnya anda nak anak sekolah lah, yuran anak lah, itu belanja biasa lah. Nak bayar duit kereta lah, bayar duit rumah, itu belanja biasa. Tapi anda tak boleh jadikan ianya harta. Faham Harta. Maksudnya anda belanja tu, anda belanja hangus lah. Anda bayar duit kereta tu, duit hangus lah. Duit hangus. Bayar duit kereta tu, duit hangus. Yang tak boleh jadikan harta. Kereta memang anda punya harta, tapi susut nilai dia anda kena tengok juga. Contoh lepas 5 tahun tengok harga kereta berapa. Itu susut nilai, itu harta. Okey? Sebab tu income harian versus kaya. Income harian bagus untuk survival. Maksudnya untuk kita meneruskan hidup. Masa saya cakap tadi lah, MCP bagus, okey, anda keluarkan MCP untuk anda teruskan hidup. Tapi kalau hanya harap income harian, habis macam tu aja.
Tu saya cakap tadi, habis macam tu aja, maksudnya belanja hangus lah. Orang kaya bukan sebab income, tapi sebab aset. Aset dia ada dua, aset fizikal, aset digital. Digital macam duit kertas lah. Fizikal macam anda ada rumah, anda ada emas, itu fizikal. Okay? So orang kaya bukan sebab income, tapi sebab aset. Okay. MCP adalah aset digital masa depan. Anda kena ingat MCP ni adalah aset digital masa depan. MCP supply terhad kerana hanya terhasil dari bonus networking. Demand makin naik. Ingat MCP ni terhasil daripada bonus networking. Bonus networking maksudnya kita menaja lah. Kita buat network lah. Kita taja orang dapat bonus pairing. Itu semua bonus networking. Sama macam Bitcoin dengan Ethereum. Siapa simpan awal jadi jutawan. Tapi beza sikit Bitcoin dia daripada mining. Tetapi banyak juga sebelum ni ada bisnes-bisnes yang berasaskan Bitcoin, yang menggunakan Bitcoin bila mereka rekrut orang dapat Bitcoin. Itu daripada bonus networking. Tapi asasnya Bitcoin ni terhasil daripada mining. Bitcoin ni terhasil daripada mining. Lagi besar network, lagi banyak MCP terkumpul. Hari ni simpan MCP, esok jadi digital gold untuk anak cucu. Okey. MCP ni adalah aset digital masa depan. So kepada mereka-mereka yang masih lagi terus nak menjual MCP tu, saya harap anda bukalah minda anda sikit. Anda nak gunakan MCP untuk daftarkan orang baru, itu okey, tak ada masalah. Okey. Contohnya ada 100 MCP, orang tu masukkan 460 ringgit, masukkan dekat anda punya account, anda ada 100 MCP, anda registerkan orang tu. Okey. Itu bukan menjual, itu nak daftarkan orang sebab anda dapat rate full 4.6. Yang menjual ni anda dapat rate bawah daripada, mungkin dapat 3, mungkin 3.2, mungkin 3.6. Benda yang rate tu rendah. Bila anda jual tu nampak macam rugi lah. Sebab anda modal join 460. Bila anda jual dapat 300. Kan dah rugi. Tapi kalau anda masuk 460, anda dapat $100. Anda gunakan, dapat balik 460. Okey, itu tak ada masalah. Itu barunya buat network. Itu tak ada masalah sebab anda dapat 460 full sebab anda daftarkan orang. Tapi kalau sekadar nak menjual dengan rate yang rendah, macam tadi saya ada perasaan 3.2 pun ada nak jual, ada 2.9 pun ada nak jual, rugi. Kan rugi tu, 2.9 ada nak ambil tadi jual 3.2, kan rugi. Lebih baik anda simpan. Usahakanlah cara-cara lain untuk anda cari duit RM. Okey. Kenapa kena buat network? Ingat kepada mereka yang join sekadar 1 star, 2 star, kalau anda tak buat network, anda tak boleh jadi apa dekat AMC ni. Anda tak boleh jadi kaya. Confirm. Saya guarantee yang anda tak boleh ubah hidup. Anda tak boleh ubah hidup kalau anda sekadar masuk 1 star, 2 star tanpa buat network. Okey, tetapi kalau anda 3 star, at least 3 star, anda tak buat network, masih lagi okey lah. Tetapi kalau anda masuk 1 star, 2 star, anda tak nak buat network, anda memang takkan boleh ubah hidup. Saya tak tahu apa alasan untuk anda tak nak buat network. Anda tak pandai orang ajar. Anda sibuk, cuba. Orang berjaya ni tak kisah dia sibuk ke, dia tak pandai ke, dia buat juga. Dia cuba juga. Dia tak pandai, dia belajar. Dia tak ada masa, dia cari masa. Okay, tanpa network MCP masuk memang sikit lambat kumpul. Dengan network MCP masuk banyak dan laju. Network bukan semata rekrut tapi boost mesin MCP kita. Macam testimoni yang saya tunjuk tadi tu. Mereka semua buat network. Mereka bukan duduk saja. Mereka tak duduk saja letak duit, tunggu duit beranak. Tak. Poster-poster tadi, testimoni-testimoni tadi tu, mereka semua buat network. Mereka tak ada letak 5 star lepas tu duduk saja, tak ada. Okey, anda dalam masuk 1 star, 2 star, lepas tu anda tak buat network, macam mana?
Anda tak boleh ubah hidup. Ini saya cakap terang, saya cakap terang. Okay? Bangunlah buat network. Buatlah network ni, saya pesan kepada semua. Buatlah network. Tak pandai belajar, tak pandai tanya. Okey, tak pandai tanya, tak pandai belajar. Semua dah disediakan, ayat dah sedia, poster dah sedia, apa semua dah sediakan. Anda tinggal share je. Tinggal share kepada siapa-siapa lah dekat WhatsApp. Semua tu siapa-siapa, kawan-kawan ke, family ke. Share je. Okey, tak kisah. Kalau tak pandai menjawab, bagi tahu saya macam mana cara nak menjawab. Buatlah network untuk anda berjaya. Kalau anda masuk 1 star, 2 star, anda tak buat network, anda takkan boleh ubah hidup dalam MMC ni. Saya garanti. Okay. Ini strategi double income, income harian, belanja untuk makan family kegunaan harian. MCP, simpanan biar kembang dan naik nilai. Double income, reinvest, buat network, gandakan MCP lebih cepat. Ingat reinvest plus network, gandakan MCP lebih cepat. Anda tengok bahagian reinvest tu. Kalau anda masuk 1 star dengan 2 star, anda macam mana nak buat reinvest? Okay. Kalau anda masuk 3 star, insyaAllah anda boleh buat reinvest 10 kali. Dapatlah 500 ekstra. Okay. Tapi kalau anda masuk 1 star, macam mana anda nak buat reinvest? Tak cukup 100 MCP, macam mana nak buat reinvest? So kepada mereka semua yang dengar dalam grup ni, yang dengar Zoom ni, tak kisah sesiapa pun, tim saya ke tim siapa-siapa pun, buatlah network. Cubalah buat network, cubalah share. Tak kisahlah anda, orang cakap anda cari orang ke apa, tak kisah. Tujuan anda satu, untuk ubah hidup. Kalau anda sekadar masuk 1 star, nak jaga hati kawan, nak jaga hati sesiapa yang mengajak anda, sekadar masuk 1 star, anda tak boleh jadi apa-apa pun nanti. Okay. Tapi anda bila dah masuk 3 star, anda buat network, anda buat reinvest, insya-Allah hidup anda akan sukses, hidup anda akan berubah. Okay. Okay. Ni saya tunjuk saya punya, saya beli Bitcoin lah dulu. Saya beli Bitcoin, saya beli coin, saya beli Bitcoin Cash pada tahun 2018. Ni rekod-rekod yang saya ada. Yang saya tadi buka-buka, saya cari-cari history saya, sejarah saya. Saya beli Bitcoin, nampak tak ni? 0.02, 0.5, 1.5, 0.00.1. Anda tengok ni 0.1 sekarang ni, 0.1, harga 0.1 sekarang ni tahu tak berapa? Tahu tak berapa harga 0.1 Bitcoin sekarang ni? Ni. Saya beli Bitcoin pada tahun 2018. 24 hari bulan 6 2018. Saya beli Bitcoin masa tu 0.1 Bitcoin. Okey. Kalau harga sekarang 40, harga sekarang kalau 0.1 adalah 47,000. Okey, sekarang 47,000. Kalau 0.1, harga sekarang adalah 47,000. Kalau satu biji Bitcoin 470,000. Masa tu saya beli pada tahun 2018, 0.1 ni baru berapa dia harga. Okey. Ni 2000, saya buka lagi slide yang kedua. Ni saya beli 0.75, saya beli. 0.75 tau, hampir kepada 1. Ni 0.5, 0.1. Ni contoh-contoh aset yang saya kumpul. Aset yang saya kumpul daripada mula 2000, saya ingat masa 2016-17 saya dah kenal lah Bitcoin apa semua kan. So 2018 tu saya dah mulalah kumpul sikit-sikit kan. So anda boleh bayangkan kalau contoh lah, ini contoh je lah. Ini contoh lah, contoh saya lah, contoh saya. Saya tak cerita orang lain, ni contoh saya. Okey. Saya beli masa tu mula beli sikit-sikit. Masa tu harga murah aja. 0.7 baru berapa kan? Tak mahal pun. Tapi kalau sekarang anda nak beli 0.7, terkirit tahu. Dekat 300,000. 0.7 Bitcoin ni saya tunjuk ni. Ni. 0.7 Bitcoin ni, cuba anda kira ni, kalau 0.7 ni dekat 300,000 tau sekarang. 300,000.
Anda beli 0.7 Bitcoin ni, harga sekarang 300,000 lebih kurang. Anda mampu ke beli? Anda rasa anda mampu tak beli? Ha? Anda rasa anda mampu beli? Yang ini 0.5. 0.5 sekarang 400, sekarang satu biji 470. Lebih kurang 235,000. Anda nak beli 0.5 Bitcoin ni, harga sekarang 235,000. Macam mana? Anda boleh bayang tak? Tapi masa seperti 2018 harga murah, dalam 1,500 2,000 je macam tu. Satu biji. Kalau 2017 baru 1,500 macam tu. Ha. Ha. So masa tu lah. Tapi sekarang, kalau anda nak beli harga sekarang, ini harga dia. Anda boleh bayangkan. Masa tu saya dah mula kumpul sikit-sikit lah. Saya ada beli, saya ada jual, saya ada beli, saya ada jual, beli, jual, beli, jual, beli, macam tu lah. Ni saya tunjuk yang saya beli je lah. Ada yang saya jual juga. Kat dalam, ni Remitano. Dulu Glamour Remitano ni exchanger yang Glamour dulu-dulu lah, Remitano. Sekarang yang Glamour sekarang Binance, Luno, itu yang Glamour sekarang lah. Masa zaman-zaman 2017, 2018 tu Remitano. Sampai sekarang Remitano masih ada. Anda boleh membeli. Saya pun beli kat sana. Ada seller, ada pembeli dan sebagainya. Right? So anda boleh bayangkan aset yang kita kumpul ni, contohnya dulu berharga 10 sen. Pada 2010 harga satu biji Bitcoin berharga 10 sen. Ni saya tunjuk Bitcoin pada 2000 Bitcoin dulu 10 sen. Harga sekarang 470. Okey, ni saya nak bagi contoh realiti lah. Bitcoin dulu 10 sen. Sekarang 470,000. Emas 2010 138 gram. Sekarang dekat 500 gram. Ini fakta ya, ini fakta yang saya cari yang paling latest. Ini bukan saya suka-suka tulis harga Ini saya cari betul-betul. Ini harga yang sekarang. Lebih kurang lah harga yang lebih kurang sekarang. Okey. Dulu masa 2010 harga 10 sen. Sekarang 470,000. Emas dulu 138 1 gram. Sekarang 1 gram dekat 500 ringgit. MCP sekarang harga lantai. Masa terbaik untuk kumpul MCP. Okey. Dah nampak belum? So dah nampak ke belum perbezaan antara anda nak simpan tu macam mana? Anda rasa anda nak simpan MCP ke tak? Anda rasa anda nak simpan MCP ke tak? Anda rasa anda nak simpan MCP ke anda nak jual MCP sekarang ni? Selepas saya tunjuk kenapa anda kena simpan MCP ni, sekarang ni anda fikir, anda nak simpan MCP ke anda nak jual MCP sekarang ni? Siapa lagi yang nak jual kat sini? Anda boleh usaha tak? Kalau contoh anda tak ada RM sekarang ni, anda boleh usaha tak? Cari RM tanpa anda jual. Umpama anda tak join MMC, anda perlukan RM, anda tak perlu jual. Umpama anda tak join MMC, sekarang ni anda tak join MMC. Okay, lepas tu anda nak perlukan RM. Contohnya anda nak bayar duit kereta lah RM500. Saya rasa anda ada usaha untuk cari RM500 tu untuk bayar kereta. Tapi sekarang ni, kalau anda terdesak nak pakai RM, kenapa anda mati-mati nak jual MCP? Sedangkan MCP tu amat berharga umpama 2010 tahun lepas. 2010 yang dulu. Okay? So sekarang ni, siapa-siapa team ataupun network anda yang nak jual MCP, anda kena cakap dengan dia, terangkan dengan dia macam saya terangkan ni. Okey. Sebab tu bila saya buat Zoom, tolong tulis. Tolong tulis dan anda tahu macam mana cara nak menjawab apabila ada siapa-siapa yang nak menjual MCP. Anda kena terangkan kat dia, akak kalau boleh jangan jual MCP, bla 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 bla, macam tu. Sebab tu pentingnya masuk Zoom untuk anda
tahu macam mana cara nak jawab. Anda boleh tunjuk macam ni, anda boleh tunjuk fakta-faktanya macam ni. Dulu 10 sen, sekarang 470,000. Anda jadikan contoh Bitcoin. Dulu Kak, dulu emas 2010 RM138 aja Kak. Sekarang emas RM489. Anda kena buat macam tu. Janganlah bila tim anda nak jual, anda terus cakap, okey nanti saya carikan buyer. Tapi anda tak ada ilmu nak tunjuk dia orang. Anda main ngangguk je. Ada juga orang WhatsApp saya, tuan nak beli tak MCP? Saya punya tim nak jual. Gitu je. Dia punya jawapan. Senang je. Tuan nak beli MCP tak? Saya ada tim saya nak jual lah tuan. Tuan boleh beli tak? Simple aja dia buat macam itu. So benda tu macam tak okey lah. Kalau anda seorang leader yang betul-betul okey, anda usahakanlah. Okey? Belilah ataupun nasihatkan dia jangan jual, simpan hak simpan, jangan jual. Kalau anda ada duit anda beli, sebab anda boleh simpan, kenapa nak jual dekat saya? Kan anda boleh beli sendiri, kenapa anda nak jual dekat orang lain? Belilah sendiri anda punya tim anda jual lah sendiri, anda punya tim anda belilah sendiri. Okey, sebab MCP ni kan berharga. Kenapa anda nak jual kepada orang lain? Beli. Tu. Kalau contoh nak contoh ada siapa-siapa, kalau contoh ada tim tu nak jual MCP, kita dah nasihat ke apa, dia tetap nak jual juga, anda beli. Anda usahakan RM, beli MCP dia. Jangan mengharapkan orang lain beli. Beli, jual, beli sendiri sebab anda dah tahu MCP tu berharga. Okey, kalau anda contoh dia nak jual, ada dah nasihatkan macam-macam, dia tetap nak jual, anda yang beli. Anda usahakan RM, anda beli MCP dia, kumpul. Sebab tu saya tajuknya adalah kumpul MCP. Kalau anda dah nasihatkan dia tetap nak jual, anda yang beli, jangan jual kepada orang lain pula. Anda sendiri beli sebab anda dah tahu dah MCP ni akan berharga nanti bila dah jadi coin nanti. So, faham bagus Kak Rosida. Beli sebab anda dah tahu dah MCP tu harga. Okey, ni saya nak compare kan. Emas dengan coin, mana lebih untung? Cuba anda jawab. Emas dengan coin ni mana lebih untung? Siapa berani jawab? Soalan saya ni, emas versus coin, mana lebih untung? Tapi kenapa simpan emas? Saya rasa ramai lagi yang menyimpan emas banyak-banyak ni dalam ni. Takut lah nanti emas ni boleh lah. Ada tak orang pakai emas sampai lengan? Kan ada. Pakai sekadar pakai je kan. Ya betul. Pakai sekadar ada je lah. Tapi bila contohlah kita jumpa seseorang kan. Nak closekan dia. Contoh dia ada emas sikit lah. Yang kita nampak dia ada emas. Dia ada pakai emas ke, ada pakai gelang ke, gelang kecil ke, gelang besar. Tunjuk dekat dia emas versus coin ni. Mana lebih untung? Topik ni penting, tajuk ni penting untuk anda buat closing lah. Contoh ada kakak-kakak semua, makcik-makcik, ada kawan-kawan yang ada emas tu. Kalau contoh dia tak ada modal, bolehlah gunakan modal emas tu, join lah MMC. Bila join MMC nanti dapat MCP. Bila dapat MCP nanti akan jadi MCC. Bila jadi MCC dah jadi coin, anda masa tu anda dah boleh kaya lah. Emas untuk masa terdesak. Kak, coin pun boleh Kak, anda boleh keluarkan bila-bila Kak. Saya simpan coin tu, saya keluarkan pagi, petang tu dah masuk duit Kak. Sama je macam emas. Emas untuk masa terdesak. Ya, coin pun sama Kak. Kalau contoh saya tak ada duit pun, kadang-kadang contoh tak ada, saya perlukan duit, saya tengok saya ada coin, saya keluarkan hari ni, saya keluarkan pagi, petang tu dah masuk dah duit dalam bank. Jangan risaulah bab tu. Sekarang ni orang kata jual emas memang dapat cash tu. Memang dapat cash cepat. Anda pergi Aranu ke, anda pergi Pajak Gadal, anda dapat cash cepat. Okey. Coin pun sama.
Anda contoh, anda ada contohnya, anda ada dalam Luno lah, Luno senang kan. Ada dalam coin tu, dalam Luno. Anda withdraw je petang ni, pagi. Petang tu dah masuk duit dalam bank dah. Tak ada masalah pun. Okey, Kak ajar Umairah. Nanti saya tunjuk tentang susut nilai ni semua. Nanti kejap lagi saya tunjuk. Okey, ini kadar kenaikan nilai 15 tahun untuk emas dalam masa 15 tahun Untuk emas dalam masa 15 tahun. Pada tahun 2010 hingga 2025. Okey. Kadar kenaikan emas sejak 2010 hingga 2025. Ini fakta ini fakta, bukan saya tulis suka-suka. Ini adalah fakta. Ini adalah fakta yang saya Google, saya ChatGPT semua. Ini yang saya dapat. Emas pada tahun 2010 138 gram. Pada tahun 2025 sekarang ni lebih kurang dalam RM500 lah. 489 macam tu. Ni semalam ke kemarin saya cek lebih kurang 489. Lebih kurang lah. Lebih kurang lebih kurang saja. Kenaikan lebih kurang 254%. Contohnya kalau 15 tahun lepas anda beli emas berharga RM1,000, sekarang ni harganya dah jadi 3,540. Okey? Faham Siapa yang ada emas banyak ni? Okey, siapa yang ada emas banyak ni ataupun ada simpan emas sejak contoh yang anda ada pegang, anda ada pakai gelang ni, pakai gelang sejak tahun 2010, anda pakai gelang yang anda pakai sekarang ini mungkin sejak 2010 sehingga sekarang ni, kalau contoh yang anda pakai itu sekarangnya beratnya adalah 10 gram, 10 gram contohlah 10 gram. Okey, pada tahun 2010 harga 10 gram lebih kurang 1,300 macam tu lah. Pada tahun ini kalau anda jual 10 gram tu, okey, harganya mungkin akan jadi berapa? Cuba anda kira. Right? So anda kira sendirilah. Sebab 1 gram pada tahun 2010 adalah RM138. Pada tahun 2025 harganya adalah RM489. Okey, ini emas. Ini emas kenaikan sebanyak 254%. Okey, ini Bitcoin. Anda tengok pula Bitcoin. Bitcoin pada 2010 harganya adalah 10 sen. 10 sen untuk satu biji Bitcoin. Pada tahun 2025 harganya adalah 470,000. Maksudnya 4.7 bilion kali ganda. Kalau 15 tahun lepas anda beli RM1 Bitcoin, satu biji Bitcoin, atau contohlah anda beli RM1 Bitcoin, sekarang ni harganya adalah 4.7 juta. Kalau RM1 anda beli RM1 anda beli. Tengok kenaikan dia, 4.7 bilion kali ganda. Pada 2010 harganya 10 sen. Sekarang harganya 470. So anda macam mana? Anda dah nampak belum? Anda dah nampak ke tak yang MCP ni macam mana? Potensi coin ni macam mana? Coin laut jauh lebih laju naik nilai berbanding emas. So sekarang kalau anda contoh ada kawan-kawan yang nak ada cakap dia, aku simpan emas lagi bagus. Tunjukkan fakta ni. Anda screenshot ni, tunjuk kat dia. Okay, screenshot ni, tunjuk dekat dia. Kau tengok ni emas pada tahun 2010 138. Okay, sekarang kalau baru naik 254% dalam masa 15 tahun. Kalau Bitcoin 4.7 bilion kali ganda. Bezanya, kalau orang cerita nak bisnes emas dengan bisnes coin ni, anda boleh tengoklah. Okay. Alright, dah faham belum? dah nampak belum?
Dah nampak ke belum kehebatan bisnes kita buat ni? Bisnes kita ni belum ada coin lagi. Bisnes kita ni belum ada coin. Baru nak buat coin. Baru nak buat coin. Maksudnya harganya mungkin 10 sen, mungkin 20 sen nanti MCP. Mana kita tahu, harga paling lantai lah. Harga paling bawah lah nanti. Bila keluar nanti harga paling lantai lah. Harga paling bawah. So sekarang ni macam mana? Anda nak simpan MCP, nak jual MCP. Anda nak kumpul MCP ke, anda tak nak kumpul MCP? Anda nak buat network ke, anda tak nak buat network? Anda fikirlah sendiri. Okay? Siapa-siapa masuk 1 star, 2 star tu, buatlah network. Sebab potensinya untuk anda buat duit gila-gila ni. Masa ni lah yang sebenarnya. Kalau anda sekadar masuk 3 star, duduk diam-diam, mengharapkan ROI tiap-tiap bulan, dapatlah 9%, 10%, anda baru dapat berapa? Kalau anda buat network, anda boleh tengok berapa yang anda akan dapat nanti. Sebab itulah ramai yang leader-leader minta apa, anda cubalah buat network, carilah, jumpa siapa-siapa, buat network, share dekat siapa-siapa. Bukan untuk kita, bukan untuk leader, tapi untuk anda sendiri. Okey, bila anda ada dah RM, anda belilah koin apa-apa, koin pun anda belilah, tak ada masalah pun. Okey. Okey. Itu kita tengok pada jarak 15 tahun. Kita tengok pula jarak dalam masa 1 tahun pula. Kadar kenaikan nilai 1 tahun aja. Daripada tahun lepas sampai tahun ni. Daripada bulan September tahun lepas sampai September tahun ini. September tahun lepas harga emas RM290. September tahun ini harga 489. Kenaikan sebanyak 69%. Okey, ini emas emas. Kenaikan lebih kurang 69% plus minus lah. Ini tengok fakta pada tahun 2024 September 290. Pada tahun ini, September 489 untuk 1 gram emas. Kalau beli emas 1,000 pada tahun lepas, sekarang dah jadi 1,680. Maksudnya anda punya keuntungan sebanyak RM680 lah. Faham Maksudnya dalam masa 1 tahun, anda boleh untung lebih kurang RM600 macam itu. Kalau anda simpan emas, kalau anda beli emas tahun lepas RM1,000, tahun ini dah jadi 1,680. Anda tengok pula Bitcoin. Tahun lepas September 2024 harga Bitcoin 268,000. September tahun ini 292% kenaikan. Emas naik 69%, Bitcoin naik 292%. Kalau tahun lepas anda beli RM1,000 Bitcoin, sekarang ni dah harganya 3,920. Maksudnya dah untung lebih kurang RM2,000. RM3,000. Lebih kurang RM3,000 anda untung jika tahun lepas anda beli RM1,000. Anda ingat Bitcoin ni dia ada potensi untuk naik sehingga RM1 juta. Okay. Bitcoin ni dijangka akan naik sampai RM1 juta untuk 1 biji Bitcoin. So macam mana? Anda rasa macam mana? Dalam masa 1 tahun saja Bitcoin terbukti lebih untung daripada emas. So siapa-siapa yang ada emas boleh fikirkan, adakah anda nak upgrade, adakah anda nak tambah account dalam MMC, terpulang masing-masing. Okey, anda fikirkanlah. Kalau anda ada emas ke, anda ada modal ke, anda nak tambah account ke, anda nak upgrade account ke, itu terpulang masing-masing. Saya hanya bagi nampak. Dinar saya tak tahu, Cik Noh. Saya tak tahu tentang dinar. Saya tak kaji lagi tentang dinar. Sebab dekat Malaysia dinar tak
penting lah. Dinar dalam dalam Malaysia tak penting. Yang dia orang tahu emas coin. Dinar orang jarang lah. Kecuali orang main dinar lah. Siapa yang buat bisnes dinar tu, dia orang penting tentang dinar lah. Tapi dinar saya tak tahu. Okey, supply dan simpanan. Emas supply masih boleh digali, berat dan susah simpan. Coin supply fix, mudah simpan dalam wallet digital, selamat dan ringan. Okey, ini liquidity dan juga ROI. Emas kena jual di kedai, bank terus. Okey, kedai emas tu, bank tu maksudnya Arano semua tu lah. Keuntungan lebih kurang 5 hingga 8% setahun. Coin boleh jual 24 kali 7 di exchanger, ROI boleh capai hingga ratusan persen. Emas selamat, coin. Emas memang selamat sebab memang anda pegang emas tu, memang selamat. Coin, potensi kekayaan luar biasa. Anda fikirlah, anda pun boleh simpan emas, sambil tu anda simpan coin. Emas memang selamat. Itu memang coin, itu memang harta anda, memang anda pakai, anda pun anda simpan sampai masa anda zakat. Coin pula potensi kekayaan luar biasa. Sebab tu ramai sekarang silent millionaire. Sebab mereka, kalau anda tengok mereka ni jenis tak buat apa-apa, duduk rumah, goyang kaki, cuba cek lah. Kemungkinan mereka ni ada Bitcoin banyak. Kemungkinan mereka ada Bitcoin banyak. Kalau asyik jual MCP, dapat duit kopi je. Kalau simpan dan kumpul MCP plus buat network, mana harta sebenar. Pilih sekarang duit cepat atau kaya lama. Okay? Pilih sekarang duit cepat atau kaya lama. Alright. Dah habis topik saya malam ni. So anda nak pilih yang mana? Kalau anda tengok orang tu macam tak buat apa-apa kan, duduk rumah besar, kereta cantik-cantik, tak buat apa-apa, cuba cek balik lah. Kalau tak dia buat jual benda yang bersalah, ataupun dia ada simpan coin. Ada dua je lah. Simpan coin ataupun buat benda yang salah. Dua benda je lah. Okay? So sekarang ni kepada mereka yang ada nak jual MCP tu, anda fikir-fikirkan lah. Saya dah bagi anda nampak malam ni, saya dah terangkan apa sebenarnya MCP, kenapa anda kena simpan, anda kena kumpul, okey? Anda kena kumpul MCP semua, anda kena kumpul supaya anda akan kaya lama. Kalau anda sekadar nak jual dapat MCP, jual dapat MCP, memang anda dapat duit cepat, tapi dapat duit cepat yang tak untung lah, yang tak boleh jadikan harta lah. Tapi kalau MCP, anda boleh buat anda kaya. Oh, cik dah. Semangat nak jual, nak simpan coin, cik dah. Semangat. Saya perlu bagi anak tim bersama-sama kumpul harta. Ya, Kak. Sekarang ni orang kata kumpul harta bukan dari segi rumah sewa, dari segi rumah, okay, dari segi emas, fizikal, okay, saham-saham semua. Sekarang ni coin pun salah satu aset digital yang paling berharga. Okay. Yang paling berharga. Cuba anda bayangkan, anda umur 60-an, 60-an, 70-an, 50-an, 60-an, 70-an. Anda punya minda ni dah ke depan tau. Anda ada cita-cita nak simpan coin. Anda boleh cerita dengan orang, aku ada 5, contohlah aku ada contohlah Solana kan. Kejap saya buka. Saya dalam koin-koin ni, dalam koin ni dia ada, jangan risau, dia ada yang syariah semua, jangan risau. Anda boleh simpan segala koin-koin yang ada. Okay, ni contohlah saya sekejap ni saya buka sikit. Kalau contoh saya bukakan sikit,
Kalau contoh anda dah ada koin, apa yang patut anda buat kan? Kadang-kadang mungkin anda tak tahu apa benda apa nak buat dengan koin aku ni kan. Okey lah, ni contoh saya punya exchanger lah. Saya ada simpan kat mana-mana, banyak exchanger. Contohnya ni contoh ni adalah Binance. Ini Binance. Nampak saya punya slide ni? Nampak tak saya punya slide ni? Nampak saya punya slide? Kalau kalau contoh-contoh anda tak faham tentang apa yang saya tunjuk ni, tak apa, tak faham tak apa. Nanti anda akan faham juga sikit-sikit. Lama-lama anda akan faham. Okey, contoh ini adalah Binance. Siapa yang tak pernah nampak Binance, Binance ni adalah tempat untuk jual beli. Okey, sebelum ni tadi saya ada tunjuk tentang kat mana saya pernah membeli, saya mula membeli Bitcoin pada tahun 2018 kan. Ini Remitano. Ini exchanger Remitano. Anda boleh membeli, anda boleh menjual. Ni buy and sell. Okey, anda boleh buy, anda boleh sell. Okey, contoh buy. Anda nak beli BTC. Okey, nampak ni ada orang jual. Okey, dia ada lebih kurang 0.01 BTC. Dia nak jual dengan harga 150 lebih kurang dalam macam inilah yang dia letak ni lah, harga ni lah. So kalau contoh anda nak membeli, anda tekan aja buy BTC ni, anda tekan saja. Nanti ada instruction untuk anda membeli. Okey, ini kalau anda nak membeli di Remitano. Okay. Kalau contoh anda nak jual, anda ada berapa? Contoh ni orang yang nak jual. Orang nak jual kat sini dia ada lebih kurang 0.7 BTC. Dia nak jual. Okey, dia nak jual, so tekan aja sell. Sell, nanti dia akan jual kepada Remitano dan Remitano akan masukkan duit dalam akaun dia. Okey, ini Remitano. Kalau macam saya mula membeli pada tahun 2018. Ni pada 2018 saya start beli. Dulu saya beli Bitcoin Cash ni pun coin juga. Ini Ethereum. Ini BTC. Ini BTC, Bitcoin. Kalau anda tak nampak, anda buat nampak je lah. Ataupun anda zoom lah bagi anda nampak. Ini cara anda nak membeli. Alright. Ini pun kat sini pun ada, dekat Binance ni pun ada cara untuk membeli juga. Ni cara nak membeli. Ini contoh anda nak membeli, buy and sell. Anda nak beli, tekan je buy. Anda nak sell, tekan aja sell. Okey. Bila contohnya anda nak transfer kepada Luno. Luno dia tak menerima USDT. USDT ni dia bukan coin yang biasa naik turun. Dia adalah stable coin. Stable coin ni maksudnya rate-nya adalah 4.2, 4.6 macam itu. Dia stable. Dia coin yang stable harga. Dia macam USD lah, macam USD yang stable harga. Contoh macam ini, contoh anda nak transfer daripada USDT pergi ke Solana. Contohnya anda nak pergi, kalau contoh Luno dia terima Bitcoin, dia terima contohnya Solana. Solana daripada USDT convert kepada Solana. Contoh nanti kalau ada MCC, dekat sini anda boleh tekan MCC. Ini anda tekan MCC. Anda tekan kepada Solana. Bila anda dah convert kepada Solana, daripada Solana ni anda boleh transfer ke Luno. Ni Solana ada dalam Luno. Bila dah ada dalam Luno ni, anda boleh tekan sell. Bila tekan sell ni, terus boleh masuk dalam account bank kita. Macam Binance, dia tak boleh terus masuk dalam bank kita sebab Binance di Malaysia tidak diiktiraf. Sebab tu dia tak boleh link terus dengan bank kita. Dia tak boleh link terus dengan bank kita. Yang boleh link dengan bank kita adalah Luno. Sebab tu orang Malaysia kebanyakannya siapa ada coin, dia ada account Luno yang boleh tekan sell, lepas tu boleh keluarkan ke bank. Alright, contoh ni duit. Sini ada, contohlah kat sini ada RM49. Alamak. Sekejap ya. Ni dia dah lama saya tak, dia dah keluar. Sekejap ya. Ni cara-cara kalau anda nak. Kalau contoh cara-cara anda nak transfer, contoh kat sini ada RM49, anda boleh keluarkan terus ke bank.
Ni nampak saya dah keluarkan ke bank. Berapa banyak saya dah keluarkan ke bank. Ni transaksi yang saya keluarkan ke bank. Anda kat sini tak kisah ni berapa, yang penting adalah kat sini. Yang penting adalah dekat total berapa yang ada coin dalam tu. Ini saya tutup lah, saya tak bagi tunjuk lah anda ada berapa kan, saya ada berapa. Contohnya anda ada contohnya anda ada 100,000, contoh dalam dia ada 100,000. Bila anda nak jual, tekan aja keluar RM, dia akan terkumpul kat sini. Contoh anda nak keluarkan 10,000, dekat sini nanti ada terkumpul 10,000. Anda tekan saja withdraw ni, tekan saja withdraw, dia terus masuk ke bank. Okey. Ni boleh terus masuk ke bank. Okey. So faham So anda jangan risau bab-bab ni, saya tunjuk atas-atas sajalah. Nanti lepas ni anda boleh belajar macam mana tentang Luno semua ni, insya-Allah nanti saya buat training, saya ajarlah macam mana cara-cara ni semua. Kalau boleh jangan register Luno dulu. Tunggu saya nak buat training nanti, kita belajar sama-sama cara nak register apa semua, kita belajar sama-sama. Daripada A sampai Z kita belajar. Kalau yang belum register, jangan register dulu. Siapa yang dah register, registerlah. Register tapi belum verified tak apa. Kalau dah verified, dia tak boleh buat apa-apa. Nanti masa nak register, kita belajar sama-sama register. Masa tu kalau nak tekan withdraw, masuk bank, pilih bank mana kita nak. Contoh pagi kita keluar, petang tu selalu dah masuk bank. Ataupun malam dah masuk bank. Kalau anda keluar petang, selalunya besok dalam sebelum pukul 5 tu dah masuk bank. Dia macam interbank punya transfer. Yang IBG tu kan. Selalunya macam itulah. Okey? So saya harap anda semua faham lah. Tentang ini semua insya-Allah nanti kita sama. Dekat Luno pun kita boleh juga membeli, jangan risau. Dekat Luno pun kita boleh juga membeli. Kalau contoh kita nak beli apa pun kita boleh beli. Kita nak beli coin ke, nak beli apa ke, semua boleh beli. Kita kat Luno pun boleh beli, dekat Binance boleh beli, Remitano boleh beli coin-coin yang ada. Okey? Semua dah nampak? Dah faham sikit-sikit? Dah faham sikit-sikit ke? Siapa nak berguru dengan saya, pengerasnya keras juga tu. Siapa nak face to face dengan saya, siapa nak face to face dengan saya, dia ada pengerasnya. Pengerasnya pun mahal juga tu. Tapi berbaloi lah, anda dah belajar. Okay. Kalau anda nak belajar sendiri memang tak boleh lah, takut-takut tersalah tekan nanti kan kemana-mana pula duitnya. Okey, semua dah clear ya. Okey, ini saya tunjuk sikit-sikit lah, jangan bagi banyak sangat, nanti anda lagi pening. Sebab saya nak tunjuk ni, sebab saya nak tunjuk anda, biar anda nampak biar anda nampak kenapa anda kena simpan MCP. Okey, kenapa anda kena simpan MCP? Lepas jadi MCP, dia akan jadi MCC. Bila dah jadi MCC, itulah nanti anda boleh masuk dalam Exchanger, dah masuk dalam Binance, dalam Remitano, semua dah ada dalam tu. Anda dah boleh buat duit gila-gila lah. Anda dah boleh buat gila-gila. Cuma sekarang ni macam saya cakap lah, berani, sabar. InsyaAllah anda kaya nanti. So sekarang macam mana? Dah faham belum? Dah faham belum? Tujuan anda masuk MMC ni dah faham ke belum? Tujuan anda masuk MCC ni dah masuk MMC ni dah faham ke belum? Lah yelah, saya mungkin 2016 tu dah dekat 10 tahun kan main coin. So banyak dah faham lah. Sikit-sikit lah. Lepas tu masa tu kalau contoh lepas anda ada coin, mungkin anda nak belajar nak buat trade ke, nak buat staking ke, benda-benda tu anda boleh belajar lah, jangan risau. Untung kan masuk MMC? Untung tak masuk MMC? Anda boleh belajar coin. Orang muda-muda pun tak faham tau coin. Kita orang yang umur 50-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an ni dah belajar coin-coin ni semua. Orang muda-muda mana nak belajar coin-coin ni? Belajar. Saya pun ajar free-free je, saya tekan sana sini, saya tunjuk pun saya tak ada pun cas apa-apa kan. Okay. So gunakanlah sebaiknya. Kalau boleh lepas ni, tolonglah siapa-siapa yang rasa nak jual MCP tu, fikirlah banyak kali sikit. Fikirlah banyak kali. Kecuali anda
anda nak gunakan untuk pendaftaran ahli, okey, itu memang digalakkan lah. Anda kumpul banyak-banyak buat network, ada MCP banyak, registerkan orang baru. Lagi bagus kalau anda simpan kumpul, lepas tu kalau ada orang register, anda sendiri beli MCP yang lain, jangan guna MCP yang ada dalam tabung. Iya Cik Noh, terima kasih Cik Noh. Ini ilmu sikit-sikit baru Cik Noh, sabar-sabar. Kepada mereka yang rasa-rasa nak belajar, insya-Allah nanti sama-sama kita belajar. Cuma kadang-kadang kita tengok dalam grup tu ada masih lagi nak menjual MCP tu kan. So mungkin mereka ni masih belum faham lah, masih belum faham apa tujuan sebenar MCP ni. Okay? Dah clear semua? Settle ya topik hari ni? Okay tak topik hari ni? Apa tu? Luno boleh gunakan apa tu? Luno boleh gunakan di Malaysia je. Okay. Kalau exchanger luar dari Malaysia, boleh pakai exchanger negeri tu untuk MCC coin tak? Akak, MCC ni, dia Luno ni, dia hanya pilih koin-koin yang berpotensi, yang mereka daripada contoh ada 10,000 koin di dunia ni, Luno hanya pilih lebih kurang 20 koin je tak? Lebih kurang 20 koin aja. Dia hanya pilih koin-koin yang dia rasa boleh pergi dan syariah. Itu penting. Okay? Kita memang kena simpan Luno. Tapi MCC ni nak masuk ke Luno, saya confirm akan ambil masa 10 tahun mungkin. Tapi bila dah jadi MCC, tadi saya ada tunjukkan cara untuk swap. Swap tu maksudnya convert. Contoh daripada MCC, convert kepada Solana. Solana tu ada di dalam Luno. So, bila kita dah convert daripada MCC ke Solana, Solana transfer ke Luno, Solana Binance transfer kepada Solana Luno, dan kita boleh keluarkan RM. Kalau MCC nak berada di dalam Luno, saya tak tahu bila. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Sebab Luno ni hanya menerima, mengiktiraf koin-koin yang mereka rasa berpotensi, itu sahaja. Bukan bermakna MCC ni tak berpotensi, tapi sangat-sangat kecil lah. Masih lagi kecil. Okay? Faham So jangan risau, bila dah jadi MCC nanti, bila dia dah ada dekat exchanger di luar, dia boleh convert ke mana-mana coin sahaja, ke mana-mana coin sekalipun. Contoh saya tunjuk sekali lagi saya tunjuk sekali lagi kalau siapa-siapa lagi yang tak. Okey, contohnya ini, nanti jap nampak tak saya punya ni? Contohnya ini, dia ada. Okey, contohlah, anggaplah Solana ni adalah MCC. Okey. Kalau anda tak clear, okey. Contoh macam ni. Kejap Nampak tak? Saya besarkan sikit. Contoh Solana ni adalah MCC. Okey? Faham Okey, tengok baik-baik. Tengok betul-betul. Contohnya Solana ni adalah MCC. Contoh, sebab MCC tak ada lagi jadi coin kan. So, dia boleh convert terus ke mana-mana coin yang ada di dunia ni. Anda nak masuk ke mana? Anda nak tukar kepada apa? Anda nak tukar kepada coin apa? Semua boleh. Janji dia dah berada di dalam exchanger.
Contoh Solana saya kat sini ada 0.01. Contohlah 0.01. Okey, saya nak tukar kepada apa? Dekat Luno, mereka boleh terima Bitcoin. Okey. Okey, dapatlah. Mereka boleh terima Ethereum. Boleh? Okey. Contoh Ethereum boleh dapat dalam 0.009 macam tu. So bila dah convert Ethereum, kita daripada Ethereum Binance ni boleh transfer terus kepada Luno. Okey, bila transfer kepada Luno, dah masuk kat Luno, kita boleh cairkan ke RM. Okey. Contohnya apa lagi? Apa lagi? Ethereum boleh Ripple. Okey, boleh Ripple. Okey. Ripple boleh dapat lebih kurang berapa? 1.31 Ripple yang boleh masuk ke Luno. Okey. Convertkan. Ini tekan ni, preview ni tekan, submit, settle. Dia terus automatic tukar terus. Okey. Satu Solana bersamaan dengan 71.88 Ripple. Okey. Nak tukar ke apa lagi? Pilih je mana-mana. Maksudnya, list yang ada kat sini adalah listing yang dah ada dekat exchanger di luar. Maksudnya, kalau MCC nanti contoh kat sini ada MCC, dia akan cari MCC lah. Tapi sekarang ni MCC tak ada lah. Nampak tu? MCC, result not found. Sebab masih lagi belum jadi coin. Belum jadi coin. Tapi bila dah jadi coin nanti, select currency, boleh dia ada keluar MCC, boleh tukar. Contohnya kat sini. Kalau kat sini contohnya, kita nak cari apa? Kita nak convert apa? MCC. Kita tak ada MCC sebab belum jadi coin lagi. Kalau dah ada, kita boleh MCC, tukar kepada apa? Tukar kepada apa? Nak tukar kepada apa? Okey. Contoh sini. Okay, ada. Cardano ni ada. Maksudnya, maksimum contohnya kat sini. Okey, ni sini. Kita ada USDT tukar kepada ada. Ada ni ada dalam Luno. Ada dalam Luno, berapa boleh dapat? Boleh dapat dalam 7.33. Tengok kat sini. Ada tak? Ni ada. Ni ada. Dekat Luno ada. So, kita boleh transfer ke ada. Boleh jual ke RM. Okey. Faham tak? Dah faham ke? Nanti siapa-siapa yang dah ada coin, bolehlah masuk dalam Binance ni, boleh buka account Binance. Nanti kita boleh belajar lah macam mana nak buka account Binance pula. Sebab account Binance yang boleh convert. Dekat Luno tak boleh convert. Dekat Binance yang boleh kita convert. Nanti mungkin MMC akan buat convert juga. Kita tak tahu sebab kita tak tahu macam mana future MMC nak buat. Kita nak convert tu mungkin mereka dah ada apps dia sendiri yang boleh convert. Kalau tak ada apps sekalipun tak ada masalah. Janji kita ada cara lain untuk kita convertkan. Bila dah ada ni contoh 07.35 ni kan, kita boleh transfer lah. Transfer ke Luno yang ada ni. Ni kan. Ke Luno ada ni kan. So boleh transfer. Okay. Dah settle? Faham semua? Alright. Semua clear Wow, tapi agak movement. Jangan risau. Betul, ajar Umairah. Bila contoh kita tak ada lagi MCC, kita tak boleh nak tunjuk convert tu macam mana. Tapi saya anggaplah tadi USDT ni boleh, anggaplah ini adalah MCC dan ini convert kepada ADA, transfer ke Luno, transfer ke RM. Jangan risaulah Kak Lily, benda-benda biasa je ni. Okey, dah clear semua ya? Alright. Semua dah pandai dah ni.